Oh, itu ya. Belum lagi. Ini kita tak boleh buka lah WhatsApp sebenarnya. Telegram tak boleh lah. Ha? Tak boleh lah. Macam mana tuan-tuan? Kita mula apa? Kalau kita nak mula apa? Masya Allah, Din. Welcome. Sihat lah. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. InsyaAllah ta'ala pada malam ini kita menyambung semula bacaan kitab Al-Usul As-Sittah, dan kita masih lagi berada dalam bab yang keempat, prinsip yang keempat, Al-Aslur Rabi'. Al-Aslur Rabi' muka surat 47. Betul eh? Jadi Alhamdulillah kita mungkin telah memahami sedikit sebanyak tentang bab ini, tapi sekiranya kita melihat kepada luar, di luar kita hampir semuanya yang ada di luar kita tidak memahami, tidak mengetahui. Dan ini adalah satu perkara yang sangat membimbangkan dan sangat membahayakan, kerana akan membawa mereka kepada kesesatan, bid'ah dan kesyirikan akhir, ataupun kita sebut sebagai riddah, kemurtadan yang tidak disedari. Al-Aslur Rabi' bayanul ilmi, menjelaskan ilmu, yakni ilmu yang sebenar, ilmu yang hakiki. Jadi ilmu ni ada yang ilmu hakiki, ilmu agama yang hakiki, dan ilmu agama yang batil. Ilmu agama yang hakiki, tafsir Al-Quran, Al-Quran dan tafsirnya, hadis, ijma' atau asar salaf, qiyas yang sahih, qiyas yang sahih. Dan ada pula ilmu yang dianggap agama sebenarnya adalah kesesatan dan lubuk syirik. Ilmu tarikat, ilmu tasawuf, ilmu batiniyah, ilmu kalam dan falsafah. Apabila disebut sahaja ilmu agama, manusia akan terfikir ilmu sifat 20 atau ilmu fardu ain versi Jahmiyah, versi Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Ini bahaya. Itu yang dianggap tauhid. Al-Quran bukan tauhid. Hadis bukan tauhid. Ijma' salaf bukan tauhid, tetapi yang dianggap tauhid ialah kalam ahli falsafah dan ahli bidah dari kalangan ahli kalam. Ini bahaya. Inilah salah satu punca kesesatan, kekeliruan dan kelemahan umat kita.
Di mana tapak yang sebenar, tapak yang pertama sekali pun belum selesai lagi. Orang kata step yang pertama belum selesai, belum wujud lagi. Ini bahaya. Yang kedua, ilmu ni manusia fikir ilmu dunia sahaja. Ini masalah kan? Nak pergi hantar universiti masuk apa? Manusia kata bayang, untuk ilmu apa? Orang kata bayang perubatan, kejuruteraan, ekonomi, ke dunia je. Ni ada ramai ni. Zaman dulu lagi dahsyat lah. Pilih ilmu disebut ilmu, mereka merujuk kepada ilmu duniawi sahaja. Ilmu agama tidak dianggap sebagai ilmu. Walaupun ini penyakit macam ni taklah kronik sangat dalam masyarakat kita. Sebab dalam masyarakat kita ilmu agama pun mungkin dah dianggap sebagai agama, dianggap sebagai ilmu juga. Wal ulama, dan siapakah ulama yang hakiki. Jadi ulama ni memang ulama dah bincangkan, ada ulama yang hakiki dan ulama majazi. Ada dalam kitab Ibn Abdul Bar, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Ana ada kitab tu, mana dah hilang kat rumah. Punya ada tajuk tu. Jadi ulama salaf dah membincangkan. Memang ada benda-benda macam ni. Wal fiqhi wal fuqaha wa man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Orang yang menyerupai mereka tetapi bukan dari kalangan mereka. Hampir-hampir sama. Dia macam Abdul Aziz Ar-Raji, dia beri contoh ulama yang seperti ulama tetapi bukan ulama. Dia beri contoh siapa? Ulama Yahudi dan ulama Kristian. Ulama Yahudi dan ulama Kristian. Macam ulama janggut, serban, jubah. Macam ulama tapi bukan ulama. Pada hari ini bukan itulah. Ulama pada hari ini ulama ahli kalam, ulama tarikat, ulama tasawuf. Itu yang anggap ulama atau ulama rasmi yang bukan tukang hurafat. Ini bahaya. Jadi Syekh telah menunjukkan dalil sifat ulama ni dalam ayat Al-Quran dan hadis. Dan tuan-tuan boleh cari sendiri tuan, sifat-sifat ulama ni, bagaimana mereka mewarisi Nabi. Innal ulama warathatul anbiya, mereka mewarisi Nabi. Yani akidah Nabi, yang ibadah Nabi, muamalah Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi, dakwah Nabi. Bagaimana Nabi berdakwah dengan basirah, dengan memerangi segala bentuk tauhid secara total, mendakwakan tauhid. Tapi pada hari ini tak macam tu kan. Ceramah pada hari ini tidak menyentuh tauhid langsung. 40 tahun, 30 tahun hanya mengulang-ulang bab wuduk ataupun sifat 20 dan sebagainya. Kan? Jadi kalau tuan-tuan buka suratul Baqarah ni, dia ada ayat tu, Allah apa kata? Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Terima Islam. Penuhilah janji kamu. Wa iyaya farhabun. Janganlah kamu takut kepadaku. Yang bawah tu wa iyaya fattaqun. Jadi mesti menerima Islam, tauhid, mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti takut kepada Allah Taala. Rahbah. Kemudian Allah kata apa? Wala taktumul haqqa bil wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu mencampur adukkan di antara tauhid dan syirik. Hari ini kalau kita tengok masjid semua bercampur aduk. Betul. Hari ini ada Pro-Sunnah kan. 11 bulan lagi, tarikat lah, kuburi, campur aduk. Ini bahaya ni, campur aduk. Jadi campur aduk ni contoh orang yang bukan ulama. Atau contoh ulama palsu, ulama su, ulama syirik, ulama ad-dalal. Betul. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa. Hari ni campur aduk kan. Sunnah bid'ah. Selepas jemaah tu sunnah lah, bid'ah lepas tu macam-macam lagi. Betul. Baca itu, baca ini, zikir itu, zikir tak apa-apa. Bercampur aduk tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah. Bahkan bercampur aduk antara halal dan haram kan. Berzikir, baca Quran dalam masjid tu halal kan.
Tapi kalau kita kuatkan bacaan Quran tu sampai kita pancarkan satu taman, terganggu satu taman, ini haram. Tapi kita boleh tak fikir kita macam mana dia boleh tak boleh terima benda ni kan? Tak boleh terima. Mengganggu jiran ni haram walaupun dengan Al-Quran. Macam mana kita, macam mana dia boleh fikir kalau dia pun tak ada otak. Tak ada otak apa kan? Daripada pengurusi masjid sampai dari JK paling kecil tak boleh fikir halal haram. Tidak tahu membezakan antara halal dan haram, dan tidak tahu membezakan antara sunnah, bid'ah, syirik dan tauhid. Dan terang-terang dalam YouTube, dalam video fulan ni mengajak supaya menyembah kubur, meminta hajat daripada kubur, daripada Nabi yang telah mati, daripada wali daripada yang telah mati, daripada Husain, ya Husain, ya Husain. Kan, dah macam Syiah, masih lagi dijemput ke masjid. Besok ada, ayat Ahad ni ada, baru mana? Jemput lagi. Dahsyat kan. Seolah-olah satu masjid tu langsung tidak memiliki tauhid. Nak kafir yang kita tak berani dah, tuan ya. Tapi macam betul sangat apa yang dia sebut oleh Abdullah bin Amr, ya'ti 'alan nasi zaman yajtami'una fil masajid laisa fihim mu'min. Ya. Akan datang satu masa di mana manusia ramai yang bersolat di masjid-masjid, tidak ada seorang pun dalam kalangan mereka yang mukmin, yang beriman. Betul lah tu kan. Kalau kita beki-beki tengok dengan wakil sekarang ni, betul ya. Kalau satu masjid tu terima kuburiyah ni, syirik kuburiyah semua terima, memang tak ada iman dah, zero dah lah. Bahkan dipromot pula, dibawa pula masuk penceramah-penceramah kuburiyah ni, musyrikin ni. Asyad. Wa taktumul haqq, dan kamu jangan menyembunyikan kebenaran. Hari ini banyaklah menyembunyikan kebenaran kan. Antaranya yang paling besar, akidah salaf lah. Akidah salaf lah. Ada orang ajar akidah salaf kan, dan kawan saya surau. Disembunyikan. Yang kedua, kewajipan syariah lah. Kewajipan syariah. Kan? Bukan dia takut nak sebut sunat jangan janggut kan, sembahyang jemaah wajib, tak, bukan tu dia takut cerita. Dia yang sebut apa? Langsung tak berani nak sebut hukum syarak ni. Kewajipan hudud, kewajipan qisas, kewajipan diat. Pernah dengar kan? Tak masjid. Paling tinggi pun malam ni kita ke masjid, kita panggil qari yang paling terkenal di Mizar ni, nombor 1, ngajar tajwid. Jadi perkara-perkara ini menyebabkan kita bertambah mundur tadi. Bertambah mundur dalam urusan agama kita. Wa antum ta'lamun, dan sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi ulama Yahudi dan Kristian ini mengetahui tentang Islam, mengetahui tentang kerasulan, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran Al-Quran memang dia tahu. Sampai hari ini dia memang kaji Al-Quran, dia memang baca Al-Quran. Kulit ke kulit. Bahkan ada di kalangan mereka yang lebih daripada kita. Ada padri Yahudi yang tengok, bahkan anda dapat email dia tu, berkata At-Tabari sekian-sekian, berkata Al-Baghawi sekian-sekian, berkata Ibnu Katsir sekian. Anda tengok, Masya Allah Yahudi ni. Dahsyat betul. Tuan nak balas lah. Dahsyat tu lah. Lama dah, 20 tahun lepas, 30 tahun lepas. Dahsyat. Ulama dia. Kalau dalam hadis, sifat-sifat alim ni, yang kita perlu cari ni, kalau kita ni setakat ada tu je lah tadi. Kita cari, macam kalau ulama hebat sangat, hakiki tak ada, kita cari yang terbaik lah. Yang terbaik. Ada orang terbaik, itulah kita kawal. Kita rujuk tadi.
Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu sifat alim. Kalau dia sembahyang jemaah pun tak nak, tidak alim. Bayar zakat fitrah pun berkira contohnya lah. Macam mana dia nak alim tu? Benda-benda asas, benda-benda rukun dalam Islam tak selesai, macam mana? Bahaya tu. Tak solat jamaah, sengaja dia meninggal solat jamaah tanpa uzur. Macam mana kita nak sebut dia alim? Macam kita ni mungkinlah uzur tu rata-rata apa ni, masjid-masjid seolah-olah masjid dirar tadi. Masya Allah. Kuliah khutbah dia, Allah, dahsyatnya mempromosikan syirik. Tapi kita kena sabar tadi. Moga-moga kita dimaafkan lah tadi. Sekali-sekali kita tak datang masjid, moga-moga kita dimaafkan lah. Boleh wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Dia menyuruh manusia kepada Islam, kepada sunnah. Dia sendiri tidak menerima sunnah. Dia sendiri tidak menerima Islam. Ni ulama Yahudi ni. Ada ulama Yahudi, bila orang Arab tanya, betul ke agama Nabi Muhammad bawa ni? Itu betul, kau masuklah. Tapi dia tak masuk. Ini salah satu sebab asbabun nuzul kan. Ada asbabun nuzul yang lain lagi. Jadi Allah turunkan atamuruna an-nasa bil birri, yani al-Islam. Atamuruna an-nasa bi dukhulil Islam, bidukhuli fil Islam. Wa tansawna anfusakum, dan kamu melupakan diri kamu, merugikan diri kamu sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kamu membaca al-kitab. Yang betul-betul dia membaca kitab betul dah. Bukan Taurat aja. Taurat, Injil, Zabur, apa lagi tu? Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, apa lagi? Al-Quran. Memang dahsyat lah. Ulama Yahudi Kristian memang dahsyat lah. Betul. Semua kitab dia baca. Kan? Dahsyat, memang dahsyat lah patutnya. Kan? Jadi kamu yang patut pertama sekali beriman. Wala takunu awwalaka firimbi. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepada Nabi Muhammad, kepada Islam, kepada Al-Quran. Sepatutnya kamu menjadi orang yang pertama beriman. Ini sifat alim. Alim itu orang pertama beriman dan orang pertama beramal. Ini sifat alim yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alim ni, saya sifat-sifat tadi, dia alim dalam selok-belok ilmu Al-Quran lah. Betul ya? Ilmu Al-Quran ni tak susah pun kan. Baca tafsir Ibn Katsir, tafsir Tabari, selesai, alim dah lah. Ilmu hadis ni dia ada pecahan, dia ada 7 hingga 12 pecahan. Senang ilmu hadis ni. Anda dah mengajar ilmu hadis, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu tashih dan tad'if, tahsin, ilmu rijal, mengajar ulumul hadis, mustalah hadis, senang je. Bab ilmu pada hari ni memang senang lah. Memang hampir semua kita boleh jadi ulama dalam bab ilmu. Cuma kita memang agak suka dalam bab amal. Bab ilmu memang kita boleh alim lah. Kita boleh beli kitab, kita boleh datang majlis ilmu, boleh WhatsApp, kan? Boleh download PDF dan sebagainya. Betul ya? Jadi hadis-hadis Nabi juga menerangkan sifat-sifat alim ni, kan? Ditambah lagi dengan ucapan-ucapan salaf. Ucapan-ucapan salaf, betul ya? Jadi rasa kita dah baca 2-3 minggu lepas ni. Dan akan datang pada satu masa, kata Nabi SAW, alim ni tidak dikenali. Alim ni, siapa alim, siapa yang tidak alim, tidak dikenali. Tidak dikenali. Dalil dia dalam muka surat 50 tu, hadis yang masyhur, hadis Ruwai Bidah tu kan. Yang dianggap alim adalah Ruwai Bidah, budak-budak TikTok dia anggap alim.
Berapa 20 juzuk, 30 juzuk, dia anggap alim. Kan? Dia mulalah berfatwa itu ini. Perempuan pun tak payah masak, perempuan pun tak payah itu, tak payah ini, semua tak payah. Pandai dia berfatwa, tak dia berani fatwa. Kalau kita tengok dia berani berfatwa tu, itu dah sesat dah. Tak dia? Alim ni dia ada sifat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berfatwa. Dia ada sifat warak dalam fatwa. Ini selamba je. Belum tengok lagi sirah Nabi, sirah isteri-isteri Nabi, sirah sahabat dan sahabiyat, sirah tabi'in, atba' tabi'in. Dia tak tengok tu, tiba-tiba keluar fatwa. Ini bahaya tuan ya. Jadi perkara ini telah pun berlaku. Kan? Budak TikTok, budak YouTubers, orang tak alim, ustaz. Kalau kita yang belajar agama ni sampai UAE, sampai ke Mahat itu, Mahat Tahfiz itu, Mahat apa ni, Muhammadiyah, orang tak anggap alim. Kadang-kadang kan, ramai lah. Kecuali orang yang kenal kita lah, kenal biodata kita. Kan? Kalau dia anggap alim pun alim yang, oh ini alim sesat ni, alim Wahabi ni tadi, ustaz sesat ni, tak boleh makan ni, bahaya ni, jauhi kan, ditakuti ni tadi. Ar-rajul tafih, itu orang yang selekeh, orang yang hina. Dalam satu riwayat orang yang fasik, atau dalam satu riwayat orang yang jahil, berbicara dalam urusan yang besar-besar tadi, urusan orang ramai. Okey, siapa boleh baca hadis ni? Siapa baca? Ini. Okey. Khadda'at yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha sadiq الصادق ويؤتمن فيها القائل ويخون فيها الآمن ويثق فيها الروي بضع قيل ومر روي بضع قال الرجل التافه يتكلم في أمر الأمر. Akan datang suatu yang masa sebelum kedatangan Dajjal, tahun-tahun yang penuh itu saya orang yang amanah dianggap pun khianat, dan pun khianat dianggap orang yang amanah, orang yang berkata benar dianggap penipu dianggap orang yang berkata benar, yang berbicara ketika itu ialah ruwai idah. Para sahabat tanya apakah itu idah? Nabi bersabda orang yang hina, yang fasik, berbicara tentang urusan orang. Jadi hadis ni hadis masyhur lah tuan ya. Walaupun sanad dia terdapat kritikan, tapi bila digabung dengan sanad-sanad dia ada kekuatan lah. Kalau kita tengok pada hari ni, kalau ada ramai-ramai ustaz yang ada PhD, ada master, diabaikan, dia anggap tidak alim. Ustaz yang fail kan, atau ustaz yang masuk pondok seminggu 2, masuk TikTok, dia diangkat, betul ya? Oh, kadang-kadang dibawa ke masjid-masjid kan, dia beri pentas-pentas macam-macam. Ini dah lama dah, betul ya? Tapi hari ini pakai teruk lah. Okey, alim sebenar itu ialah
Okey, jadi ulama atau alim ni adalah orang yang mengenang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, qanaah, ridha, betul eh? Memelihara yang warak, yang memelihara salatnya, yang memelihara lidahnya, betul? Kalau kita tengok alim ni, Allah sebut rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh, lelaki-lelaki sejati yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Tidak lalai daripada mengingati Allah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tadi zikir pagi dan petang, zikir keluar masuk. Wa iqamis salat, dan menegakkan salat. Azan aja turun atas salat jemaah. Sama ada di masjid, surau ataupun di markas, di madrasah, di rumah sekalipun, semuanya jemaah. On the spot, on time tadi, ini alim. Wa ita'iz zakah, dan memberikan zakat kepada orang yang memerlukan. Asnaf as-samaniyah, al-asnaf. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, dan mereka takut kepada hari akhirat di mana terbeliak mata pada hari itu. Takutnya manusia pada hari itu sehingga hampir-hampir tercabut jantung manusia. Dahsyat. Takut kepada api neraka Jahannam. Jadi dia warak lah. Kan? Tunduk pandangan, jaga lidah dan berpuasa rajin. Kan? Ini sifat alim. Suratul Nur ayat 37. Suratul Nur ayat 37. Boleh ingat tu ya? Sifat alim tu. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kita wajib Al-Imam menulis prinsip ini di sini kerana ia adalah prinsip yang menjadi kabur kepada ramai manusia. Mereka keliru tentang pendakwah kepada kebaikan dan pendakwah kepada kejahatan. Tidak mengenal ulama tauhid dan ulama syirik. Sebelum ni tu Haji kenal tak? Sebelum ni Haji kenal tak? Ulama tauhid, ulama syirik, ustaz tauhid, ustaz syirik, ustaz Haji kenal tak? Tak kenal. Itu level Tuan Haji tu. Level orang balik Saudi. Jadi memang betul ya? Ya betul. Ana belajar sampai ke Jordan kan. Apa yang bawa masa ke Jordan, masya-Allah kan eh. Balik-balik tak tahu apa benda akidah. Kalau orang tanya akidah lah, apa nak rujuk? Kitab. Buka kitab apa ni, kitab Al-Azhar, semua tak sedap nak tengok. Apa benda ni? Sa'ilah, itulah. Sifat 20 lah. Tak ada Al-Quran pun, tak ada hadis pun. Tak ada ucapan masalah pun. Kita dah biasa dengan tafsir, biasa dengan hadis kan, dari kecil. Tengok kitab demo ni pelik. Tak ada roh. Tak ada roh. Dahsyat lah. Bertahun-tahun kita belajar tu. Sekolah agama kita satu soal point master, tak tahu kita apa nak rujuk kalau dalam bab akidah. Kalau bab syariah tu macam-macam lah, segala mazhab kita harap kita belajar tadi. Bab akidah mula. Akhirnya bila anak mengajar di masjid-masjid masa tu, anak ngajar tafsir. Sebab kalau ajar akidah tak tahu nak rujuk kita apa. Ajar tafsir. Sedaplah ajar tafsir sebab tafsir tu akidah lah, tapi dia taklah mendalam macam akidah salaf. Tahun 2005 baru ada jumpa Aqidatus Salafi wa Ashabil Hadis oleh As-Sabuni, oleh Imam Sabuni. Dekat kedai Rahmat, kedai Mamak Lamu tu din. Dia ada buat terjemahan. Tebal ni lebih kurang. Besar ni lebih kurang. Hijau. Aqidatus Salafi wa Ashabil Hadis, terjemahan. Indon punya terjemahan. Ada teks Arab, bawah tu ada terjemahan Melayu. Tak betul, ini dahsyat ni tu. Tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Ha? Rasanya
Kan? Oh, dah lama dah. Tutup dah. Tak ada dah. Oh, dahsyat dah. Kan, buku tu tahu kat luar macam terbuang macam tu je lah. Kan? Kita tengok tajuk sedap, beli juga dah berabuk-abuk, dah kotor-kotor. Beli juga lah. Baca dah berapa? Power gila kan? Dahsyat ni. Tak pernah tahu. Jadi anak paling tinggi pun tafwid lah. Sepanjang anak menghafal Quran lah. Tak fikirkan tu sifat Allah Ta'ala ni. Baca Ar-Rahmanu ala arsistawa pun, yakhafuna rabbahum pun, baca tafwid je lah. Ini menunjukkan kebesaran Allah. Tafwid lah, serah pada Allah. Kita ingat itu yang betul. Paling tepat. Rupanya ada yang paling tepat lagi. Isbat makna dan tafwid kaifiyah. Tahu, Tuan Haji tahu tak? Isbat makna, tafwid kaifiyah tahu? Tahu? Tahu. Isbat makna ni kita tahu makna dia. Yang ni makna dia yang sahih lah. Sifat ni makna dia begini. Kita kena percaya tu. Kita kena percaya. Bukan kena percaya Ar-Rahman Sistawa je, kena percaya tafsiran dia. Satu ala wartafa wal jalas, kan? Maha tinggi dan duduk di atas arah. Kita kena percaya tu tafsiran itu. Adapun kaifiyah dia, rupa dia, hakikat dia, bagaimana rupa cara dia, kita serah pada Allah. Ini yang kita tafwid kepada Allah Ta'ala. Tapi masa kita sekolah, masa kita mesti tafwid je lah, nak selamat kan. Ataupun malah nak fikir banyak-banyak, tafwid je. Tafwid ni salah satu mazhab dalam Asy'ariyah jugalah. Kan? Ustaz-ustaz kat sekolah aja, ini kita jangan bicara lah. Skip je, tinggal je. Serah pada Allah. Tu yang tadi. Jadi sampai ketua kita tak tahu. Isbat makna, tafsir makna, sampai ketua kita tak tahu. Dahsyat. Bukan tuan-tuan je tahu, anak pun tak tahu. Insya-Allah dahsyat ya tuan. Asingnya tauhid. Jauhnya kita daripada tauhid. Mujur dengan rezeki Allah Ta'ala, kurniaan Allah Ta'ala bagi kita tauhid. Jumpa kita tauhid. Jumpa. Kalau kita tafsir, kitab syarah hadis, kitab fiqh, memang dahsyat lah. Kan? Rumah masing-masing ustaz, sampai dinding, empat dinding dia penuh ke daun. Tapi kalau kita tanya dia tauhid apa dia tak tahu. Tauhid kaifiyah, tauhid mutlak, dia tak tahu. Isbat mana dia tak tahu. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, tafsiran yang sahih dia tak tahu. Memang tak tahu. Tahun 2020 dulu anak tak silap anak tuan. Anak ngajar akidah Imam Syafi'i yang jauh ni, yang besar ni. Dalam online, anak ngajar online. Lepas tu rasa entah yang uruskan ni. Rasanya lah ke orang mana. Entah rasa lepas tu, sebelum tu anak buat dah. Anak buat, ada ustaz-ustaz masuk tu. Ustaz-ustaz kata, dia kata nak lagi belajar. Nak lagi belajar. Sebab ada banyak benda yang dia tak pernah tahu. Yang anak sebut dalam kitab tu, kitab Ibn Imam Syafi'i tu, banyak benda baru yang dia tak pernah tahu. Dia report lah. Ustaz-ustaz tu. Ini dahsyat. Mana ilmu akidah salaf ni, bukan tak sampai kepada awamnya. Ustaz-ustaz pun tak tahu. Itu kalau dia terbuka lah. Kalau yang tertutup tu, ini Wahabi kan. Dia biar. Stop lah. Dia mati kat situ. Dia yang terbuka. Dia kata nak lagi. Sebab dia tak pernah dengar benda-benda yang Ustaz Abid ni ajar ni. Sebut. Tak pernah dengar. Ustaz tu lagi. Tak pernah dengar. Memang tak ada dengar lah. Agak-agak Ustaz kita ada ke kitab ni? Ada tak? Tadi. Tak ada lah. Dahsyat tadi. Jadi dakwah itu ni memang kena semarak betul, mesti marak betul ni. Paling kurang dalam masa seminggu tu mesti ada 3 post kita paling kurang lah. 3 post kita tentang tauhid. Dalam seminggu tu. Dalam sehari 2-3 hari kita post satu. 2-3 hari kita post satu. Sampailah kita nazak. Betul kan? Kalau boleh. Kalau tak, benda ni tak kata sebab. Sanggup buat apa ni aircon sampai 10 buat. 10.
Sebab alim ni dia kena dakwah, dia kena semangat dakwah kuat. Sebagaimana Nabi-Nabi, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Aku utuskan, kata Allah Ta'ala, aku utuskan Nabi Yunus kepada 100,000 manusia ataupun lebih. Tak tahulah lebih tu setengah juta ke sejuta, tak tahulah kan. Tapi dua ulama kata lebih tu bukan lebih sikit, lebih banyak. Jadi kata ulama, anda baca kitab lah. Kata ulama, seorang alim dan da'i tu mesti ada cita-cita untuk mendakwahkan 100,000 manusia. Anda baca kitab? Ada kitab. Boleh? Kena masuk TikTok lah kan, bukan handsome nak janggut panjang dah, memang orang masyuk lah nanti kan. Kalau macam mana siapa nak tengok, muka tak lawa kan, tembam macam. Kalau muka dan handsome ni, kurus-kurus ni memang laku. Kan? Jadi kita kena fikir tu, macam mana aku nak dakwah 100,000 dan ke atas. Boleh dia? Boleh dia? Entah pernah terfikir benda ni? Pernah terfikir dia? Pernah terfikir? Anak pun tak pernah terfikir, tapi masa anda muda-muda dulu, anda baca kitab. Kan? Kita tafsir, kita haraki kan. Macam mana? Dan ada ulama haraki ni yang hebat. Macam Sayyid Hawa kan, Al-Ghazali. Dia pun hebat. Memang hebat. Memang hidup dia memang berjuang sungguh-sungguh. Berdakwah, mengajar apa. Dia tafsir. Daripada ayat Yunus ni, kita surah Yunus ni, kita kena ambil pengajaran dia. Mesti seorang da'iyah dia tu berazam sebagaimana dakwah, melaksanakan dakwah sebagaimana dakwah Nabi Yunus. Barulah dia layak disebut sebagai da'iyah, pendakwah. Kan? Ulul azmi, orang yang punya yang azam yang tinggi. Kalau dia pun lemah semangat, tak boleh jadi pendakwah. Dia lemah semangat. Mana tadi? Tuan Haji, ulang sekali boleh tadi? Al-Imam nulis. Al-Imam nulis. Prinsip ini disebut kerana ia adalah prinsip yang menjadi kabur kepada ramai manusia. Mereka keliru tentang pendakwah kepada kebaikan dan pendakwah kepada kejahatan. Tidak mengenal ulama tauhid dan ulama syirik. Sebelum ni mana kita kenal? Ini ulama salafi tu kan? Ustaz salafi, pendakwah salafi. Ini pendakwah Jahmiyah kan? Ada kita kenal dulu. Sekarang ni dah mula kita kenal lah sedikit. Tapi masih lagi kat luar orang memang tak tahu kan? Memang orang luar memang tak tahu. Selang sebelah kita je tu memang tak tahu. Betul. Kita baru belajar je. Mereka mengambil ilmu dari sebuah penceramah. Tidak mampu membezakan antara ahli hak dan ahli batil. Bahkan mereka tidak mempunyai alat untuk membezakan antara kedua-duanya. Jadi ini huraian daripada Syekh Abdul Razak Al-Badar ni betul ya. Jadi orang awam memang tak tahu alat lah, tak ada alat. Macam mana dia tahu ulama ni ulama ni, setengah ulama, separuh ulama ni ulama, tak tahu, dia tak belajar macam tu. Dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Apa syarat-syarat ulama, akhlak ulama, akidah ulama. Satu perenggan lagi tadi. Sedangkan Allah telah menunjukkan dalam kitabnya agar bertanya, meminta fatwa dan belajar dari ahli zikir. An-Nahl ayat 43, yaitu ahlinya dari kalangan sarjana agama dan ulama yang benar sahaja. Bukan mengambil dari semua orang. Tidak harus mengambil ilmu dan dari semua orang. Semua agamawan atau tokoh hanya harus mengambil ilmu dari ahli al-fikir. Mereka adalah ahli ilmu dan fikir dalam agama Allah. Betul. Maksudnya bahasa Inggeris lah, betul ya? Dalam bahasa Arab, alim. Tapi master pada hari ni pun memang iya kan? Memang bagus Ustaz.
Tuan-tuan nak jadi alim, tuan-tuan elok ambil ijazah master PhD tu. Bagus. Walaupun ada lah orang PhD master ni perangai macam budak-budak ada. Tak ada nampak alim perangai dia kan. Pakaian pun pakai kata-kata pakai singlet je kan. Tak nak itu, tak mendapati lah kan. Tapi memang bagus. Anda dapat rasa kan bagusnya, manfaatnya master ni kan. Dia tulis, dia ajar betul. Cara tulisan ilmiah ni macam ni, cara kritikan tu macam ni, cara susun ayat tu macam ni. Yang ilmiah, yang kutuk kan. Mesti hormat ni, mesti hormat. Buat perbandingan dengan adil. Oh, dahsyat tu. Memang dahsyat. Nukilan mesti amanah. Tulis betul-betul juzuk berapa, jilid berapa, ambil page berapa, cetakan Mesir ke, Beirut ke, Saudi ke. Dahsyat kan. Kilang cetak dia nama apa, page berapa. Oh, dahsyat. Kami lah yang bagian pengajian Islam ni lah. Kalau nak tengok kajian Melayu, dia tak payah. Ahmad Kasim 2001. Macam tu je kan. Kita pun tak. Memang dahsyat. Kalau tulis nama dia dulu. Kan. Al-Ghazali kan. Muhammad Ibn Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Tahun berapa dan golongan? Kan. 1995. Tulis pula Ihya Ulumuddin. Cetakan dia berapa? Di mana dia cetak? Page berapa? Jilid berapa? Negara dia negara apa? Dahsyat. Memang amanah, betul-betul amanah lah. Jangan tipu. Jangan tipu. Dahsyat. Betul-betul dia ajar kita beramanah. Ukil betul-betul. Terjemah betul-betul. Kalau zaman dulu kita orang terjemah sendiri gitu kan. Zaman sekarang ni memang kita tuan hati-hati lah. Sama-sama sekali master PhD ni. Robot buat. Dia bukan terjemah sendiri, bukan terjemah dengan ilmu dia. Kan? Terjemah suruh AI. Susun suruh AI kan. Edit pun suruh orang, lepas orang. Macam. Jadi ilmu tu jadi kurang. Sebab tu ilmu tu dah naik tinggi, jadi bila ada AI dia turun balik level ilmu, martabat ilmu tu turun balik. Cuma dia mudah lah kan. Kalau kita tengok sifat-sifat ulama dan faqih dalam AI, dia ada tolong, kadang-kadang memang salah lah. Yang kali pertama berdua tu dia bawa fakta-fakta yang salah lah. Tapi kita kena pandai lah. Betul kan ni? Poin 5 ni salah, betul kan? Hadis ni salah, riwayat ni salah, kata Hasan Basri ni tak betul, cuba repair kan. Tunjuk betul-betul. Kita kena alim lah. Sebab kita ni boleh lebih tua dan lebih berilmu daripada AI budak. AI ni budak-budak buat. Jadi kita kena betul kan. Jangan ambil sekali pertama kita ambil tu kan tak boleh. So dia repair banyak kali. Baru kita ambil repis. Kalau tak bayar. Bagi orang awam AI ni bayar. Dia boleh menyesatkan. Dia boleh menyesatkan. Sebab tu bila orang Asy'ari dia suruh keluarkan kelebihan Asy'ari, dia akan keluarkan kelebihan Asy'ariyah kan. Kelebihan Salafiyah, dia keluarkan Salafiyah. Kan? Kalau kita nak ke bawah satu artikel, tunjukkan bahawa Asy'ari ni betul. Dia bawa lah. Tentu nak hati. Dia ikut permintaan. Dahsyat. Dia ikut permintaan. Tapi dia banyaklah memudahkan siapa-siapa nak buat master PhD sekarang ni banyak mudah lah. Jadi orang zaman AI ni kita nak hormat sangat ilmu dia tu tak lah. Memang tak lah. Kan? Nak yakin sangat ilmu dia tu memang meragukan lah. Kan? Jadi Allah sendiri telah memerintahkan kita supaya bertanya ilmu dan fatwa tadi, ilmu agama dan fatwa tadi daripada ahli. Yang kita yakin atau zan rajih, apa nak sebut zan rajih ni? Kita confident lebih bahawa dia ni memang layak. Ataupun dia hampir-hampir kepada layak alim tu. Orang macam ni kita ambil ilmu agama dan fatwa daripada dia. Tak ada Allah kata kau mesti ambil agama daripada kadi daerah tak ada. Mufti kat Ipoh tak ada. Tak ada. Ustaz pula ustaz tak. Yang ahli tu. Ahli. Yang pada kamu yakin tu, hampir yakin dia ni memang ahli.
Ada bukti dia ni menghafal Quran, ada bukti dia pakar dalam hadis-hadis ni. Bukti dia ni cekap dalam ilmu fiqh syariah ni. Bahasa Arab dia memang kita anggap dia cairlah. Kita ambil orang tu. Adapun yang luar-luar ni, title-title rasmi ni, belum tentu dia alim. Belum tentu dia ahlinya, belum tentu. Memanglah dia dapat jawatan tu. Tapi Allah tak tahu. Ada tu Haji. Bertanyalah fatwa pada mufti rasmi. Mufti tanya mufti rasmi. Ada tak? Ada Haji. Ada tak? Tak ada. Kena tanya ustaz jabatan agama kan? Tak ada. Tapi yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, ahli. Siapakah ahli? Kita kena belajar lah. Macam kita belajar sekarang ni. Itu dia. Jadi alim yang pertama syarat dia ialah seperti yang disebut oleh Syekh dalam muka surat 61 tu tuan, dia mesti seorang yang bertauhid, dia mesti seorang muwahhid. Dia faham tauhid, dia faham la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, segala aspek dia, tafsiran dia, rukun dia, syarat-syarat dia, pembatal dia faham. Kalau ifradullah ta'ala bila ibadah pun dia tidak sebut, ini bahaya ni. Mana tauhid pun dia tak boleh jawab dengan tepat, ini bahaya lagi. Dia bukan ahlinya lah. Jadi Allah sebut syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Ulul ilmi ahli ilmu. Allah menyaksikan bahawa dia berhak disembah. Para malaikat menyaksikan bahawa Allah berhak disembah, Tuhan yang benar. Ulama juga ahli ilmu juga menyaksikan bahawa Allah yang berhak disembah. Dia menyaksikan tauhid, dia menyaksikan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, dan menyaksikan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Ini dia. Dia alim dalam tauhid. Dia bertauhid dan dia alim dalam tauhid. Ayat ni tentang tauhid tentang la ilaha illallah. Betul yang tadi. La ilaha illahu. Jadi syarat pertama alim mesti muwahhid. Salafi aqidah. Dia kena ingat. Contoh nak tanya ilmu agama, nak tanya fatwa, mesti cari ustaz yang salafi aqidah. Kalau dia tapak pun tak ada, macam mana kita percaya dia ada agama kan? Kan tapak pun tak ada. Mana dia tidak ada Islam, tidak ada iman. Contoh kita tak tahu dia semayang kat mana. Kita tak tahu dia semayang kat surau mana, masjid mana, kat rumah dia semayang, jaga semayang, kita tak tahu. Ini bahaya. Kita kena tahulah, dia ni semayang kat markas ni, kat tahfiz ni, kat surau ni, kat masjid. Kita kena tahulah. Itu salah satu yang disebut oleh ulama kan, alim ni dia mesti jaga semayang dia. Kan? Ikut kemampuan lah kan. Salah satu sifat alim, dia mesti jaga semayang dia. Kalau ibadah first ni tak jaga, bermakna dia tidak akan jaga ibadah-ibadah yang lain. Sebab tu ulama kata apa? Orang alim ni mesti jaga lidah dia, tulisan dia, ucapan dia kena jaga. Sebab apa? Sebab Nabi dah sebut dah dalam hadis, orang yang jaga lidah, insya-Allah Ta'ala akan terjaga seluruh anggota dia. Sesiapa yang dia ada lidah jahat, akan rosaklah segala, akan bermaksiat segala anggota dia. Sebab tu kita tahu orang tu alim atau wara' atau salih, kita tengok pada salat dan lidah. Ini ada dalam hadis dan ada dalam asar-asar salaf, ucapan-ucapan salaf. Anda dalam WhatsApp pun banyak, anda takut send sebelum ni sih. Kalau tuan pasal lah. Nah. Jadi dia mestilah menguasai Al-Quran lah. Ilmu yang pertama ni ilmu Al-Quran lah tuan ya. Mestilah dia tahu dia hafal Al-Quran tuan ya. Selain baca dengan baik kan. Hafal lah, mesti hafal lah. Walaupun ada lah yang orang kata kau kena hafal 3 juzuk, tak ada. Dalam hadis pun Nabi tak kata kan, hafal 3 juzuk baru kau jadi alim, tak ada. Tapi 7 surah awal tu ada.
Ada dalam hadis tu ada. Dan dia menghafal Al-Quran, dia memahami Al-Quran. Alim ni dia memahami Al-Quran. Yang ketiga, dia beramal dengan Al-Quran. Macam mana kita tahu dia beramal tak beramal? Ha? Macam mana kita tahu dia beramal tak beramal dengan Al-Quran? Ha? Macam mana kita tahu dia tu buat syiah? Datang kat rumah dia buat bidah. Kau jadi selain dia mesti mengkafirkan musyrikin lah, meninggalkan segala syirik. Kita nak tahu dia beramal Quran, dia tengok sembahyang dia lah. Tengok sembahyang dia. Dia beramal Quran tak? Tengok sembahyang dia. Kalau sembahyang tu tak sesuai, memang out lah. Memang selain benda lain dia takkan buat. Ataupun hancur warga yang lain tu. Tapak bila dah hancur, habis lah. Macam mana dia nak berakhlak dengan akhlak Al-Quran? Kita tak tahu mata dia baik tak baik, warak tak warak, telinga dia warak tak warak, kita tak tahu. Yang kita boleh tahu lidah dia, betul kan? Dia bercakap dengan kita kan, dia borak dengan kita tahulah. Oh, dia ni warak ni, alim ni, dia ni salih ni. Nak tengok dia beramal dengan Al-Quran atau tidak, dia kena bersolat lah. Sebab kita takkan mampu nak cek segala amal dia, betul kan? Macam mana kita nak cek amal dia kat rumah dia? Jadi mesti yang zahir, sembahyang Jumaat dia, sembahyang Jumaat dia. Betul? Kan? Hadis pun macam tu lah tuan ya, hadis. Tapi tak ada syarat dalam mana-mana, tak ada dalil lah. So menghafal hadis, macam dia berkata lah, Pak Aswajar kata kena jadi ulama ni kena jadi hafal 1,000 hadis kan. Ya Allah. Tak ada, itu tidak ada dalil. Tapi dia mesti mengetahui hadis. Sebab menghafal hadis ni dalam istilah ulama hadis ada dua tadi. Hifzu qalbin, menghafal dengan an zahri qalbin. Hifzu qalbin. Kedua hifzu kitab, betul tak? Dia ada kitab. Dan kitab dia terpelihara. Hari ni terpelihara lah kitab dia ni. Selagi tak baji, insyaAllah terpelihara. Zaman dulu dia kena terpelihara kitab dia tu. Sebab apa? Zaman dulu orang selalu pinjam kitab. Bila selalu pinjam kitab, air tumpah atas kitab, hilang tu tulisan. Zaman dulu. Sebab dia guna dawat cair zaman dulu. Jadi Syekh ni tahu lagi tak hadis yang hilang ni. Kalau dia tahu, memang dia hafiz lah. Kalau dia tak tahu, dia macam apa? Lahu awham, saduq lahu ala awham, itulah kan. Dia ni bagus tapi dia ada kesilapan. Martabat hafazan dia dah kurang lah. Dan dia mesti beramal dengan hadis lah, beramal dengan hadis. Dari satu kita tahu dia tu beramal dengan hadis atau Al-Quran dan hadis macam mana? Kita kena tengok akidah dia lah. Betul kan? Berani tak dia sebut Allah fis sama. Kalau dia Jahmiyah memang dia mati-mati dia takkan sebut. Kadang-kadang tu dia tak berani, dia takkan korbankan akidah dia. Allah fis sama dia takkan sebut. Aina Allah fis sama dia takkan sebut. Kita tengok orang tu beramal dengan akidah apa ni Al-Quran, hadis, kita tengok akidah dia. Kita boleh tanya pada dia apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa yakhafuna rabbahum min fawqihim. Kita tanya dia aina Allah, dia terima tak terima. Itu. Apa dalam Al-Quran tadi ada apa tadi? Menghafaz Al-Quran, memahami Al-Quran, al-hifzu, al-fahmu, al-amal. Sudah dah? 3.
Tuan-tuan boleh tengok juga sifat-sifat alim ni pada muka surat yang ke-15, muka surat 15, nota tafsir maudhu'i kita ni. Ada nota? Semua ada? Nota ni? Ada bawa tak? Cuba tengok ni. Ada tak dalam ni? Dah ada ambil. Muka surat tentu di atas tu tafsir maudhu'i. Okey, muka surat 15. Ha? Apa dia? Ni tafsir maudhu'i. Okey. Satu je. Tak ada lebih? Ni? Kan? Ini kontroversi. Tak ada lebih. Ni kok, ni. Kan? Kontroversi je. Alak mulia. Ini bukan? Ini bukan? Ya, tafsir maudhu'i. Ada? Tu budak tafiz ni. Okey, siapakah ahli ilmu? Okey, baca dari awal tadi. Dia boleh. Ni. Nombor 1 tu sifat-sifat ahli ilmu yang atas. Sifat ahli ilmu dalam ayat al-Quran. Dalam ayat al-Malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan orang-orang yang beriman dan bersaksi yang menegakkan keadilan. Sifat utama ahli ilmu ulul ilmi di sini, yang pertama menjadi saksi atas tauhid Allah. Mereka bukan sekadar tahu, tetapi mengimani dan menyaksikan kebenaran tauhid. Bertauhid dengan tauhid yang sah. Memahami tauhid, mengimani nama-nama dan sifat-sifat secara benar tanpa bermakna ilmuwan yang tidak bertauhid dengan tauhid sahih bukan alim. Ahli ilmu bukan dari kalangan ulama. Jadi orang yang tidak bertauhid dengan tauhid yang sahih hakikatnya bukan ulama. Kita kena terima lah ni, kan? Tak boleh kita kata takkanlah Tok Guru pondok ulama. Bukan takkan. Kita kena terima lah ni ayat Quran ni. Dua, mereka menegakkan keadilan, itu dalam hukum dan fatwa, dalam amal dan muamalah, tidak bias kepada hawa nafsu atau kepentingan dunia. Tapi kalau kita tengok Imam bin Sidqis tu bukan sifat kepada alim tu, tapi sifat kepada Allah tu. Dua, siapakah? Siapakah ahli ilmu dari ulul ilmi dalam Al-Quran? Al-Quran memuji ramai individu atau golongan yang memiliki ilmu. Antara mereka bersama para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nuh, Musa, Isa. Semua mereka adalah pembawa wahyu dan penuntut umat. Kedua, para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, terkenal dengan kefahaman mereka terhadap wahyu dan sunnah. Okey, jadi para sahabat Nabi ni semuanya alim, betul ya? Cuma sahabat-sahabat yang sebut sini adalah ulama alim, ulama sahabat yang berfatwa. Ulama sahabat yang berfatwa. Tapi dari segi dari segi amal dengan Al-Quran hadis, memang semua sahabat adalah ulama. Cuma ulama yang ada di sini adalah ulama yang berfatwa, yang mengajar. Dan ketiga, tabi'in dan atba' tabi'in. Untuk Hasan al-Basri, Sa'id bin Musayyib, Al-Zuhri, Al-Auza'i, Malik, Sufyan al-Thawri. Mereka warisi ilmu dari sahabat dan menyampaikannya kepada generasi selepas. Yang keempat, ulama Bani Israil yang beriman. Contohnya Abdullah bin Salam, bekas sahabat Yahudi yang memeluk Islam. Dalam surah Yunus ayat 94, orang musyrik disuruh bertanya kepada orang yang membaca kitab terdahulu jika mereka ragu. Jadi yang ulama Bani Israel ni, Allah sendiri menamakan mereka sebagai ulama. Ulama Bani
Israil. Dan surah apa tu? Surah apa? Safat dia. Syuara. Allah sendiri namakan ilmu ulama. Sahabat Nabi ada. Ada ayat Quran yang menyebutkan nama sahabat Nabi ni adalah ahli ilmu atau utul ilmu. Apa ayat dia? Kan? Afaman ya'lamu annama afaman ya'lamu anna apa ni? Apa? Ingat tak? Kaman huwa a'ma kata dia. Ada ayat tu. Bila ada ulama tafsirkan ulul ilmi di situ, ahli ilmu di situ adalah ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama tafsirkan sebagai ulama Bani Israil atau ulama ahli kitab. Jadi confirm lah sahabat Nabi itu ulama dan ulama Bani Israil itu adalah ulama. Tabi'in atba' tabi'in ini Nabi sendiri yang puji dia. Dalam hadis, banyak hadis, dan Allah sendiri memuji mereka, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Allah sendiri memuji mereka dalam Al-Quran. Jadi mereka ni confirm lah ulama. Kalau ulama Malaysia, ulama Indonesia ni belum tentu lagi lah. Kan? Mungkin ulama, mungkin tak. Kan, ya? Mungkin ulama dari segi ilmu, tapi dalam sifat ulama tak mendapati. Ibadah ulama, wara' ulama tak mendapati. Macam-macam lah. Kan? Ada yang menyamar saja. Jadi inilah ulama yang sebenar. Nabi, para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in dan ulama Bani Israil. Ini disebut dalam Al-Quran hadis. Confirm. Mereka ni ulama. Allah sendiri iktiraf, menamakan mereka ulama, dan Nabi sendiri memuji mereka menganggap mereka sebagai ahli ilmu. Jadi siapa kan ulama pada hari ni? Kita rujuk siapa? Ni dia. Okay, siapa baca? Asim baca. Asim nombor 3. Ada nota tak? Ada. Okey. 3 salaf. Siapa orang ulama masa kini? Ghuraba. Hadis riwayat jadi ghuraba pada hari ini, kalau ahli ilmu yang ghuraba pada hari ini memang dia adil. Dia ulama. Nabi sendiri yang puji. Tuba lil ghuraba. Nabi sendiri puji. Tuba. Jadi dema ni ulama takkan Nabi puji fasik atau jahil pula. Kan? Mustahil. Kan? Tuan-tuan tengoklah ustaz-ustaz salafi ni, Masya Allah. Siang malam baca kitab betul. Kalau orang tak kenal dia, tapi siang malam baca kitab. Lagi kitab, tak ada kitab pergi print, pergi beli, dahsyat kan. Pemuda-pemuda salafi, ustaz-ustaz salafi, dahsyat. Jadi mereka ni dekat Allah Ta'ala alam, insya-Allah Ta'ala mereka ni lah alim pada zaman kita ni. Yang ghuraba, apa sifat mereka? Mereka ini asing, yang ini tidak terkenal, tidak dikenali, walaupun mereka menzahirkan diri mereka. Mereka tak menyorok saja ni. Kan? Dia memang mengajar, kan? Menzahirkan diri dia. Dan mereka kembali asing, yang ni mereka ini sedikit. Kata ulama, asing di sini bermakna asing dan bilangan mereka sedikit. Anda ada buat kajian sedikit. Sedikit ni banyak mana? Taifah. Dalam hadis sebut Taifah. Taifah ni mungkin seorang, mungkin 2, mungkin 3 orang, mungkin 5 orang, mungkin 70 orang, mungkin 100 orang, mungkin 1000 orang. Jadi kalau tak ada 1000 salafi, mesti ada 100. Kalau tak ada salafi 100 orang, mesti ada 10 orang. Tak ada 10 orang, mesti ada 2. Tak ada 2, mesti ada 1.
Dan dalam asal Al-Auza'i itu dia ada kata akan datang pada waktu masa di dalam satu daerah, dalam satu negeri tidak ada seorang pun ahlu sunnah. Ini alim, tidak ada alim dalam negeri. Itu masa tu itu bahayalah. Itu bahayalah. Siapakah mereka? Yang ini orang-orang yang membetulkan sunnah, menghidupkan semula sunnah, yang tauhid. Menghidupkan semula tauhid dan menghidupkan semula amalan-amalan sunnah, akhlak-akhlak sunnah. Ini tadi. Moga tuan-tuan lah orang dia. Kan ya? Takkan orang tak baca kitab salaf jadi salafi nak jadi ghurabat? Mustahil. Jadi orang yang baca kitab salaf yang ghurabat. Iaitu golongan ahli ilmu, termasuk talibul ilmi yang tetap di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang ramai telah berpaling dari tauhid dan sunnah. Ashabul hadis adalah golongan ahli hadis. Siapa je? Okay. Nah, itu ana sendiri yang buat tu kan. Dah tak sambung. Sebab tu dah tahu kan. Asar tu dah tahu kan. Dah masyhur dah tu. Ana suruh sambung sendiri maksud dia. Jadi Imam Syafi'i iktiraf pada hadis dia. Jadi orang terbaik setiap zaman kata Imam Syafi'i, alim yang terbaik ahlul hadis. Kalau ada ahlul hadis dalam satu negeri, ini seolah-olah sahabat dalam kalangan orang awam. Seorang sahabat Nabi, dia seorang sahabat Nabi yang berada di tengah orang awam. Dan mereka ini paling banyak betul dalam agama, urusan agama, dalam fatwa, dalam ilmu dia paling banyak betul. Dia tak tepat satu batu lah, sebab tepat satu batu ni Nabi je. Betul. Jadi, mereka menghafaz hadis. Yang siapa menghafaz hadis? Mana mereka ini mempelajari hadis. Tak sebenarnya dia hafal dalam otak dalam mati tak. Sebab hafal tu ada dua. Hafaz dengan memiliki kitab, hafal dengan hafalan. Sekarang ni hafalan ni dah kurang dah kan? Zaman dulu je lah. Memahami hadis dan mempertahankan hadis. Yang ini tauhid, sunnah, amalan sunnah kan? Dan mereka ini boleh juga tergelincir kan? Tergelincir. Ada kawan-kawan kita kan dah mula lemah dah kan, dah makan kenduri arwah dah puji syiah dah. Dulu hebat lah kan. Puji syiah, puji orang liberal, puji Asy'ariyah sikit, puji apa, haraki sikit kan. Sebab apa, dema ni muda-muda dulu belum diuji lagi. Memang ilmu dia hebat, tapi oleh kerana dia belum diuji lagi, belum diuji dengan ketiadaan kerja, tak ada duit, belum diuji oleh isteri dan anak, belum diuji oleh ibu bapa bertua, takkan nak ajar hadis je, ajar akidah je kan betul. Kereta pun tak ada, apa berubah muka tak ada, berubah muka, berubah prinsip. Yang lain. Jadi kita jangan berapi-api sangat. Belum tentu kita sabat, istiqamah. Kita belum diuji lagi. Telah diuji, memang taklah. Dia diuji, Allah uji dia, memang dia teguh juga, memang dia bentak lah. Tapi ramai di kalangan kita berubah kan. Daripada mantap, daripada longgar. Ada tu keluar tu tinggal kita salafi. Tukar tu manhaj. Tuhan ke akidah terus. Itu lagi dahsyat lah. Nampak sangat dia tak matang. Sebab tu kita jangan cepat puji-puji orang, ustaz-ustaz muda ni, puja-puja angkat-angkat, jangan.
Dia bagus tak, ni bagus tak, hafalan dia bagus, sama sedap. Kadang-kadang tak ada apa. Itu pun dia bagus tak. Ada tu. Kawan puji-puji kan. Kalau hafalan anak dulu pun hafalan. Dulu pun hafiz. Dulu anak khutbah tak payah tengok teks. Anak pun salah seorang hafiz terbaik di Malaysia ni sama orang muda, kalau lelaki yang muda. Terbaik. Salah seorang hafiz terbaik di Malaysia, bukan dalam daerah kata negeri tak. Negeri hafal lah. So, okay. Nampak ringkasan jawapan. Itu tak payah yuk. Kesimpulan ya. Kesimpulan. Muka surat 17. Ada bawa ni? Ada? Okey. Sebab ringkasan tu dia ulang semula pula. Semula aja semula kan. Mereka siapa sahaja yang memahami wahyu dengan benar, mengamalkannya dengan adil dan ikhlas, menyampaikannya tanpa menyembunyikan kebenaran, sanggup menegakkan kebenaran walaupun dianggap asing, dan tidak menjual ilmu demi dunia. Ulama berilmu bukan semata-mata berilmu secara akademik, tetapi ulama rabbani yang takut kepada Allah dan menjaga agamanya. Awak tak ada beriman. Yakhshallaha ya tu ibadihil ulama. Sebenarnya yang paling takut kepada Allah di kalangan hamba-Nya ialah para ulama. Jadi dia mesti apa ni ada takut kepada Allah Ta'ala. Dia takut ni dia ada sifat yang mengelilingi dia. Bila takut dia adalah warak dia, zuhud dia terhadap dunia, kecintaan dia kepada akhirat, keteguhan dia di atas sunnah dan tauhid. Betul ya? Kita tengok dalam ni kan. Faqih apa kita sampai sini? Innamal faqih kan. Az-zahidu fid dunya, ar-raghibu fil akhirah, ad-daibu 'ala al-ibadah. Semua menunjukkan khauf, menunjukkan al-khasyah tadi. Takut kepada Allah Ta'ala. Takut dia nak buat syirik. Takut dia menyeleweng daripada tauhid dan takut tergelincir. Takut dia nak buat kufur. Takut nak buat bid'ah. Takut nak buat maksiat. Takut kepada azab akhirat. Takut melintasi tiang-tiang sirat. Ada ulama tafsir inna yakhshallaha min ibadihi ulama ni. Ulama ni adalah orang yang sangat takut melintasi tiang-tiang sirat. Dia memikirkan apa ni? Tiang sirat dan takut. Dia. Jadi orang kafir dia takkan takut, dia tak beriman pun. Kalau tuan-tuan apa ni takut tak? Kalau bikin tiang sirat yang panjang ni, bertahun-tahun kena melintasi ni, tajam seperti mata pisau, mata pedang ni, lebih panas daripada bara api, lebih halus daripada rambut ni, takut tak? Takut tuan-tuan? Kalau tuan ada rasa takut, itu alim itu. Ada sifat alim. Kalau tak takut, belum lagi tu. Dan takut macam mana takut? Takut yang menggerakkan dia melakukan yang fardu dan yang menghalang dia daripada melakukan yang haram. Ni dia. Takut dia ada buah dia. Kalau takut tu tak ada buah dia, itu belum lagi. Takut tu mesti ada buah dia. Kan? Takut tu menyebabkan dia jaga solat dia. Solat fardu dia. Dia jaga solat witir dia contohnya. Kan? Takut tu menyebabkan dia memelihara mata dia, lidah dia, telinga dia daripada haram, maksiat. Ini dia. Jadi kalau 18 tu mungkin tu tak payah syarah lah sebab tuan-tuan dah tahu dah kan. Usul 18 tu asma' sifat rububiyah uluhiyah, tanpa tahrif, tanpa ta'til, takyif dan tanpa tamsil, mesti semua orang tahu kan. Mungkin tafwid mutlak tu mungkin ada yang tak tahulah.
Jadi alim ni tuan, dia mesti macam alim dulu, alim salaf. Dia mesti berkata sebagaimana berkatanya Al-Imam Malik. Apa Al-Imam Malik kata? Baca. Boleh? Tak lagi baca. Surat 18, bawah sekali Al-Imam Malik. Imam Malik ditanya tentang istiwa Allah bersemayam di atas aras, jawabnya istiwa maklum wal kaifi wal kait majhul wal iman bihi wajib wa su'al anhu bid'ah. Istiwa itu diketahui makna, kaifiat yang tidak diketahui, beriman dengan wajib seperti tentang bagaimana ia berlaku adalah bid'ah. Jadi alim ni dia mesti ada 4 perkara ni. Mengetahui bahawa istiwa dan lain-lain sifat tu diketahui mana. Kalau istiwa ni duduk atas arah lah. Istiwa atas arah ni tinggi atas arah atau duduk atas arah. Senang je. Kita jangan terbalik kan. Macam Jahmiyah, Asy'ariyah, Abash. Siapa sebut duduk kafir tu kan. Itu memang confirm lah dia Dajjal kan. Bukan ulama tu. Daripada Dajjal tu kan. Mungkin Dajjal pun tak berani nak cakap macam tu. Dajjal akan cakap Allah Ta'ala. Dia tak kata lah sebab dia dengan bunyi Tuhan kan. Wal kaifiyah wal kaif majhul. Tidak tahu. Bagaimana rupa apa caranya, bagaimananya. Beriman dengan sifat Allah Ta'ala tadi wajib. Dan bertanya tentang kaifiyahnya ataupun hakikatnya adalah bid'ah. Okey, sama lagi 4. Apa lagi? 4. Ahli ilmu sejati tidak terlibat dalam yang pertama syirik sama ada besar ataupun kecil, bid'ah yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam akidah atau ibadah, takwil batil yang mentakwil sifat Allah dengan akal dan falsafah, ilmu kalam Mu'tazilah, Jahmiyah yang mematikan sifat Allah dan menyimpang dari manhaj salaf. Okey tuan. Jadi kalau ada macam ulama Quburiyah, ulama Jahmiyah, ulama Asy'ariyah Maturidiyah, ulama Sufiyah, tarikat, confirm bukan ulama. Jadi kita pegang kan. Yang kita lemah. Takkanlah dia bukan ulama kan. Jangan takkan kita pegang ni lah. Takkanlah ustaz guru pondok pun ulama. Bukan takkan kita pegang ini. Dema terlibat dengan akidah syirik, kaedah akal dan falsafah, sebab akal sebab falsafah, confirm ulama. Bahkan mungkin dia terkeluar daripada Islam tu pun, tuan. Setelah ditegakkan hujah, degil lagi memang keluar Islam, bukan Muslim dah. Ulama, apa lagi ulama? Muslim pun bukan. Apa lagi alim. Okey, last kali kesimpulan tu. Tahu je? Tahu je. Okey. Ahli ilmu sudah diulir adalah mereka yang sama berkenaan dengan fahim dunia secara fahim, 2 menjauhi syirik, bid'ah, takdir yang batil, 3 mengimani beramai-ramai dan sumber-sumber Allah, sampai takdir atau tamthil, dan 4 dan beramal serta menyampaikan kebenaran mengikut jalan Allah. Mereka inilah orang maksud al-dunia, orang seorang Nabi yang menjaga akidah umat daripada kesesatan. Okey. Jadi mereka ni Taifah Mansurah, Firqah Najiyah, ada ni. Kelompok yang dibantu oleh Allah Ta'ala, dan mereka yang selamat di akhirat di atas titik sirat. Selamat di dunia ini daripada kesesatan, ya, dan mereka ni alim ulama kita kan. Sama ada di Malaysia ataupun di Saudi, mereka ni alim kan. Sama ada alim besar ke alim kecil, itu belakang hal lah. Kita baca nota tuan-tuan, footnote tu Syekh. Terdapat bukti resmi dan yang fatwa dan keparutan memang tersebut. Dikali sifat penuh dan istiwa di atas aras.
Orang halal dalam riba. Mereka itu bukanlah ulama dan fuqaha. Jadi confirm lah mereka itu bukanlah, lah tu yang pertama tu buang kan, mereka itu bukanlah ulama dan fuqaha, confirm. Buang dia. Kan? Tanya riba halal tu kan? Tak takut langsung, tak takut Allah. Semua boleh lah. Kan? Allah Ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Ada soalan tu? Ada soalan tu Haji? Bila? Kenalkan kepada orang yang tidak kitab yang tulisan yang pasal. Sana. Ha.